Kata soalan 2B ni kita pernah jawab untuk kuis, tapi itulah kalau awak tak ulang kaji balik, tak ada guna kita jawab kuis awal-awal dulu. Tak ingat juga pun ni. So macam biasa sebelum awak buat soalan projektor, awak kena keluarkan dulu equation of projectile motion. Yang ni unik sikit sebab dia ada dua ketinggian. Dia cakap object is launched horizontally. So awak nampak dia launch horizontally, maksudnya objek ni akan launch straight macam tu. So awak akan ada initial velocity u, dan u ni adalah sama dengan ux. Awak nampak je perkataan horizontally tu, awak ingat u is equal to ux, and then sebabkan dia horizontal, jadi dia tak ada uy dia akan jadi kosong. Object passes across 30-meter wall located 20 meter from the building. Dia akan lalu bangunan ni, tapi last-last dia akan jatuh ke tanah. Okay, so tu cerita dia sekarang ni. Okay, question number 1, dia minta kita cari initial velocity. So, initial velocity based on the diagram is u. And kita dah establish yang kalau dia horizontal projectile motion, u is equal to ux. Jadi sekarang ni kita kena cari ux lah. So, dalam gambar ni kita dah ada sx iaitu 20 meter. So, maksudnya saya boleh guna sx equal to uxt untuk cari nilai ux. Nanti dapatlah u. Tapi saya tak ada t. Okay, apa yang awak kena faham sekarang ni, kita nak cari t, kita boleh gunakan maklumat sy sebab kita ada ketinggian kan. Tapi awak kena faham, bila sx dia adalah kat sini, maksudnya objek tu sekarang berada kat sini. Sini. Jadi, sy dia sebenarnya adalah dari sini ke sini. Bukannya dekat sini, bukan dekat sini, bukan dekat awal ni. Kalau saya lukis kat gambar saya ni, sy-nya begini. So, sy-nya gapa? Dia dah jatuh sebanyak 20 meter. Tapi sebabkan dia jatuh ke bawah, jadi saya kena label dia sebagai sy equal to negative 20 meter. Okay, so that's why untuk soalan pertama tu saya nak cari t, saya boleh cari t dari sy equal to uyt minus half gt square. Dan sy yang saya guna kat sini adalah negative 20. Ingat negative because downward. Dia jatuh ke bawah. Ni awak akan dapat t is equal to 2.02 second. Gantian untuk t ni awak akan dapat 1 mark sini. So ux is equal to sx over t, which is 20 divided by 2.02. Ux akan dapat 9.9 meter per second. So this one is another mark.